belajar dengan gembira bersama Cikgu Yasmin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita bersiaran dalam CY Podcast, siri podcast di channel Cikgu Yasmin yang mengupas isu-isu prasekolah. Episod lepas, kita dah banyak kupas isu berkaitan dengan kurikulum prasekolah 2026. Jadi, episod kali ini kita akan kupas tentang pembentukan karakter dalam kurikulum prasekolah 2026. Ya, satu topik yang sangat hangat diperkatakan sekarang ni. Betul tu. Dan kepada anda yang sedang mendengar, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk menyelami topik yang sangat relevan ini. Hari ini kita ada satu misi penting. Misi untuk memahami perubahan besar yang akan berlaku, kan? Tepat sekali. Kita nak ambil sumber berita daripada Buletin TV3 dan petikan dari Wacana Evolusi Kurikulum untuk betul-betul faham bagaimana pembentukan karakter ini akan mengubah wajah pendidikan awal kanak-kanak kita bermula tahun depan. Dan sebagai konteks untuk anda semua, maklumat ini sebenarnya berakal umbi daripada pengumuman Menteri Pendidikan kita, Fadli Nasidik. Ya, masa di Georgetown tu kan? Ya. Semasa beliau merasmikan seminar wacana Fikra Siddiq Fadzil yang bertajuk Karamah Insaniah Pencetus Negara Bangsa. Intipatinya memang sangat jelas. Pendidikan kita nak ke arah pembinaan adab dan kemanusiaan. Bukan sekadar membaca dan mengira semata-mata lah. Betul, bukan sekadar akademik. Jadi, bila sebut saja perkataan kurikulum baharu, reaksi automatik ibu bapa, selalunya mereka akan mula risau. Risau beg sekolah makin berat, kan? Ya, mereka terbayang beg berat, jadual padat dan kerja rumah bertambah. Tapi kita nak pecahkan stigma tu hari ni. Menteri KPM dah tegaskan yang ini bukan subjek tambahan. Ini poin yang sangat kritikal untuk kita faham. Ia bukan subjek baharu. Maknanya, ia diterapkan dalam waktu pengajaran harian sedia ada. Fokusnya adalah untuk memperkukuh nilai murni dan saksiah melalui pendekatan amali atau praktikal. Ya, guru-guru akan peruntukkan sedikit masa khusus setiap hari untuk aktiviti amali ini. Macam ni, ia ibarat kita mengisar sayur dan mencampurkannya secara rahsia ke dalam makanan kegemaran anak-anak. Oh, analogi yang sangat menarik. Kan? Mereka tak rasa macam sedang duduk belajar nilai murni dari buku teks, tapi mereka sebenarnya sedang mempraktikkannya setiap hari. Tapi persoalannya di sini. Ya, silakan. Bagaimana kita nak pastikan nilai murni ni benar-benar melekat secara amali dan tidak kembali menjadi sekadar teori di atas kertas bila dilaksanakan di dalam kelas nanti? Itu satu soalan yang sangat berasas. Pendekatannya begini. Pengetahuan itu hanya bernilai apabila diaplikasikan. Konteks kehidupan seharian adalah kunci utamanya. Boleh beri contoh situasi tak? Boleh. Contohnya, bila kanak-kanak berinteraksi. Pendekatan ini mengubah persoalan daripada apa yang dipelajari kepada mengapa ia penting. Katakanlah ada murid tertumpah air di dalam kelas. Selalunya cikgu akan suruh lap dan minta maaf sajalah. Betul, pendekatan lama mungkin hanya arahan ringkas atau kadang-kadang hukuman. Tapi pendekatan amali ini menuntut guru melihat tumpahan air itu bukan sebagai gangguan. Oh, wow. Habis tu, ia dilihat sebagai apa? Ia dilihat sebagai masa belajar itu sendiri. Guru bimbing murid, ambil kain, lap bersama-sama dan terangkan logiknya. Maksudnya, terangkan yang lantai basah tu boleh buat kawan lain tergelincir? Macam tu? Tepat sekali. Kita ubah lensa hukuman kepada lensa pemulihan. Dan bila ini diulang setiap hari, ia akan bentuk satu corak atau kelaziman. Faham. Kalau kita nak bina bangunan yang tinggi, asas konkritnya mesti paling kuat. Tak guna cantik di atas, tapi goyah di bawah. Tapi saya ada satu kemusykilan sikit. Apa tu? Melihat kepada sasaran yang tinggi ini, iaitu kekuatan emosi dan disiplin diri yang mantap. Sedangkan kanak-kanak prasekolah ni masih sangat kecil. Kadang-kadang nak kongsi mainan pun masih bergaduh besar. Ya, menangis merebut mainan tu biasa. Jadi, adakah sasaran KPM ini terlalu bercita-cita tinggi untuk umur mereka? Kita macam harapkan mereka jadi robot kecil yang tak buat kacau. Saya faham kenapa ramai yang fikir macam tu. Tapi sebenarnya, tafsiran mengenai kekuatan emosi pada usia ini perlu diperbetulkan sikit. Macam mana tu? Matlamatnya bukan bermaksud kelas akan sunyi sepi tanpa konflik. Konflik tetap akan berlaku. Malah,
Konflik itulah bahan mentah yang cikgu perlukan untuk mengajar nilai murni. Oh, saya mula nampak. Kerana mereka paling mentah, di situlah pembentukan corak emosi bermula. Tepat sekali. Mengikut konsep karamah insaniah tadi, ia bukan tentang jadi sempurna. Ia tentang membina ketahanan emosi. Kita nak tengok seberapa cepat kanak-kanak tu mampu bertenang semula lepas menangis. Dan bekalkan mereka kosakata yang betul untuk luahkan perasaan marah. Berbanding, pergi pukul kawan mereka. Betul. Dan disiplin diri pula bukan bermaksud duduk tegak sejam tak bergerak. Ia bermula dengan rukun kecil, macam letak balik gunting di tempat asal. Atau cuci tangan sebelum makan tanpa disuluh. Ya, benda-benda asas macam tu yang akan membesar bersama mereka. Menarik. Jadi untuk pastikan perintis atau murid ni berjaya, kita perlukan arkitek yang bersedia, iaitu guru kita. Guru memainkan peranan yang sangat-sangat besar. Kayak ada terbaca satu petikan penting daripada menteri kita. Beliau merayu dan saya petik kata-katanya, saya mohon untuk kita bagi ruang kepada guru-guru pada anak-anak kita untuk melakukan pembentukan karakter ini. Ya, petikan yang sangat mendalam. Satu perkara yang benar-benar menarik perhatian di sini, menteri merayu supaya diberi ruang. Bukankah ini satu pengakuan jujur yang proses memanusiakan pendidikan ini mengambil masa? Saya sangat bersetuju. Ia satu proses yang berliku. Dan masyarakat atau ibu bapa di luar sana tak patut membebani guru dengan ekspektasi magic semalaman kan? Betul tu. Penggunaan perkataan mohon atau merayu itu sendiri menunjukkan kementerian sedar perkara ini. Guru perlukan ruang psikologi. Ruang untuk buat kesilapan moral yang kecil. Ya, kanak-kanak perlukan ruang itu. Dan guru perlukan ruang masa untuk masuk campur dan membimbing mereka tanpa rasa tertekan dengan silibus akademik semata-mata. Tapi pihak kementerian ada menjanjikan sesuatu kan? Untuk bantu guru-guru ni? Ada. KPM menjanjikan latihan khas dan sokongan akan diberikan. Sebab mengajar subjek akademik macam fonik tu berbeza dengan membimbing pembentukan karakter. Pastinya. Jadi, latihan ni macam mana bentuknya? Ia menumpukan kepada kemahiran membaca isyarat persekitaran mikro. Cikgu tak tunggu budak bergaduh baru nak masuk campur. Mereka dilatih untuk perhati bahasa badan. Oh, macam kesan dari awal kalau budak tu nampak letih atau lapar. Ya, dan ubah dinamik kelas sebelum ledakan emosi berlaku. Tapi dasar ini hanya akan berjaya kalau ekosistem menyokong guru sepenuhnya. Betul sangat. Kalau cikgu tertekan dengan beban kerja pengkrianan, macam mana mereka nak ada kapasiti mental untuk sabar dengan kerenah budak-budak kan? Tepat. Ekosistem sokongan tu tak boleh sekadar kursus hujung minggu. Ibu bapa di rumah pun kena main peranan. Sambung nilai-nilai murni yang diajar di sekolah. Setuju. Jadi, kepada anda yang mendengar, kita boleh rumuskan bahawa kurikulum prasekolah 2026 ini bukan tentang menambah beban subjek. Jauh sekali daripada menambah subjek. Sebaliknya, ia adalah anjakan kepada pendekatan amali. Ia untuk membina kekuatan emosi, disiplin dan kemahiran sosial seawal usia prasekolah. Dan ini disokong oleh latihan khas untuk guru-guru kita. Ya, dan sambil anda memproses semua maklumat ini, cuba bayangkan satu senario. Senario macam mana tu? Cuba bayangkan apabila kohort prasekolah 2026 ini melangkah ke alam kedewasaan nanti. Mereka masuk alam pekerjaan pada tahun 2040-an. Okey, bayangkan mereka dah besar. Dengan kekuatan emosi dan kemahiran sosial tahap tinggi yang telah sebati dalam diri mereka sejak kecil, adakah kita bakal melihat satu revolusi drastik dalam cara masyarakat masa depan kita menyelesaikan konflik? Wow, menyelesaikan konflik dan membina hubungan tanpa emosi melulu. Ya, adakah masyarakat kita akan berubah sepenuhnya? Itu satu persoalan besar untuk direnungkan. Sesuatu yang sangat membuka minda untuk kita fikirkan sama-sama. Perubahan besar ini mungkin bermula di lantai kelas prasekolah saja. Jadi, kami harap anda terus berfikiran terbuka terhadap inisiatif baharu ini. Betul, kerana impaknya sangat besar untuk masa depan negara. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa bersama kami untuk mengupas isu ini secara mendalam hari ini. Jaga diri sentiasa dan Assalamualaikum.